Ni mesin basuh ni tak hidup. Aku nak tunjuk cara test tengok api dia ada ke tak. Kita angkat dua barang ni semua. Okey. Lepas tu kita cari dulu mana live mana neutral dia. Kena ada multimeter lah. Set pada buzzer, lepas tu kita check satu. Ni neutral. Ni neutral. Satu lagi ni live. Okey, sekarang kita tengok dia hidup ke tak hidup. Kalau api masuk, mesin basuh tak hidup, maknanya board dia rosak. Kita set pada board. Okey, pasang dulu. Okey, sekarang ni api masuk 247. Tapi ni tak hidup. Ni maknanya board dia rosak. Kena tukar board lah. Beres.